saya kepada props yang akan digunakan oleh pelakon. Macam ni, basikal. Kan, persembahan ni sebenarnya satu persembahan yang menarik dan jarang-jarang berlaku untuk saya buat. Sebab dia bukan full scale teater macam yang biasa kita tengok. Dalam pementasan ni ada gabungan dengan orkestra, itu yang paling menarik lagi. Dan yang utamanya macam mana kita bekerja dengan pengarah untuk gabungkan kedudukan di atas pentas ni dengan orkestranya, dengan penari. Itu satu benda yang menarik lah, yang perlu diberi perhatian oleh semua yang menonton. Best cerita ni, semoga dia sukses. Okey, projek lepas ni memang saya fokus untuk pementasan teater Julai di Dewan Bahasa dan Pustaka. Masih di Kuala Lumpur lagi. Tugas saya masih sama, set designer dan juga props design.